welcome back to my YouTube channel Tira Bustaman. Vlog hari ni Tira nak bawa korang pergi beli kerusi dengan Tira. Tapi Tira tak buat video dekat kedai tu lah. Tira dah beli kerusi dah baru Tira buat video. Lepas tu Tira nak dekor rumah, nak pasang frame, nak pasang meja makan, nak pasang kerusi dalam vlog kali ni. So stay tune guys. Kursi dekat sini. Ini adalah mejanya kita nak unbox. Let's go. Tira tak akan tunjuk unboxing. Kalau korang nak tengok, korang pergi kat shot Tira, okay? Tira unboxing, nanti Tira akan tunjuk dah pasang dah. Okay tak? Okay, dah siap pasang. Ini kursi. Tira nak beli kerusi yang lain-lain, tak nak kerusi sama sebab dia macam style. And kerusi warna hitam supaya dia kontras. Ni kerusi first design. Letak sini. Okay. Ni kerusi yang kedua. Taruh sini lah. Tengok tu. Dia ada banyak besi dia macam ni, bentuk X. Okay. So complicated. Awak okey? Okey. Okey. Cuma tangan agak lengur. Tira beli frame. Frame ni nak letak dekat belakang sofa. Beli satu je sebab lagi dua dah beli dah dulu. So kita pakai balik je. Ini kita akan unbox kejap lagi. Bila ya? Kejap lagi. Okey. Saya handle YouTube saya kejap. Kalau apa-apa pun. 5 minit. Okay guys, step yang pertama kita pasang ni. Hari ni hari keesokan harinya. So semalam kan Tira cakap Tira nak unbox kerusi kecil dari IKEA dengan frame gambar kan. So semalam dah tak larat sangat dah sebab Tira masak lepas tu and Tira pasang kerusi ni. Ya Allah, punya lama guys. Kerusi ni nak pasangnya sangat complicated guys. Dia punya dekat tepi ni. Tapi bila dah pasang, kita tahu je macam mana nak buat. Tapi bila first time saya nak pasang ni sangat complicated. Ni kerusi daripada IKEA. Dia memang saya beli jenis macam ni sebab nak nampak dia macam lain sikit daripada yang sekarang ni. Dah siap. Okay, senang je nak pasangnya. So, kita akan letak di sini. Kuat.
Dia kata, Tira. Oh, my God. Tira tak perasan kenapa. Darah, guys. Kena dekat sini tadi, Tira tak perasan. Cek. Terus Tira ada lagi sayang. Seterusnya, and this one. So, Tira bagi tip ni, Tira tak tahu lah, dia tak dia cakap kat belakang ni, dia boleh untuk frame kamera, dekat DIY je, harga di dalam RM2 sahaja. Tira dah tak nak warna kayu ni, Tira nak tukar warna hitam. Tira dah set up dah sampai. So jom kita spray. Ni first time Tira nak spray. So Tira tak tahu pula macam mana hasil dia. Kalau ada cantik, kalau tak cantik pun tak apa lah guys. Okay. Sebab kucing Tira dah cakar-cakar dah. Saya tak tahu nak spray sini dulu ke sini dulu. Ke sini. Sini lah dulu kan.